Tetapi selepas hari itu, disebabkan Nick tidak dapat keluar memburu, makanan yang disimpan di rumah semakin berkurangan. Malah perjalanan memburu Lisa sering diganggu oleh raksasa. Tetapi mereka tidak boleh hidup di atas kulit pokok sepanjang hari. Jadi Lisa memutuskan untuk membunuh anjing kesayangan Nolan. Ini membuatkan Nolan tidak berpuas hati. Akibatnya, sebaik Lisa memindahkan anjing itu ke dalam kandang dan hendak membunuhnya, Nolan berlari, memotong tali yang menahan ibunya, dan dengan cepat mengunci pintu kandang. Ibunya merayu berulang kali untuk membuka pintu, tetapi Nolan tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia menyedari ibunya mungkin mengalami penyakit mental yang serius. Setiap kali raksasa muncul, hanya dia yang dapat melihatnya. Hari ini, dia boleh membunuh seekor anjing. Esok, ia mungkin adik-beradik. Sudah tentu, Lisa tidak lama lagi melihat raksasa itu lagi. Manakala adik-beradik di luar hanya melihat ibu mereka mengelar lehernya dengan cebisan kaca. Saudara-saudara kemudian membakar rumah nenek moyang, dan api dengan cepat menarik pasukan penyelamat. Ini adalah pertama mereka hubungan pertama dengan dunia luar tidak seperti yang ibu saya katakan. Dunia sedang terbakar. Filem ini berakhir di sini.